10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terkesan dengan keperluan umat Islam di Afghanistan, rakyat Malaysia terus membantu pihak memerlukan di bekas negara perang itu melalui badan bukan kerajaan. Said Malaysia plans to deploy the Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team to Afghanistan to assist victims of the recent earthquake. Pada mesyuarat itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kesediaan Putrajaya meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Afghanistan. Bagaimanapun beliau menegaskan hak pendidikan untuk wanita dan kanak-kanak perempuan di Afghanistan tidak boleh dinafikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Baharom, Naib Presiden Yayasan Amal Malaysia, juga merangkap pengurusi Yayasan Amal Malaysia Cabang Kedah. Ada segitu merangkap lagi sebagai Ketua Humanitarian International untuk Terang Bangsa. Assalamualaikum, terima kasih Peluru Radio. Nama saya Syed Azwan Syed Ali. Saya adalah seorang wartawan dan penulis bebas yang juga aktivis kemanusiaan. Latar belakang saya adalah lebih 20 tahun dalam liputan di zon konflik dan bencana. Setakat ni saya dah ke lebih 4 lagi banyak lah. Saya baru 40 negara. Mostly negara-negara yang bergolak lah. Baik. Sejak 2021, maaf, saya dah 4 kali ke Afghanistan dan kebanyakan program saya pilih waktu Ramadan. Jadi dah 4 kali Ramadan saya di sana untuk misi kemanusiaan, sebab kita tahu di Afghanistan ni boleh kata pada setiap keluarga ada yang syahid, sama ada abang ataupun ayah. Jadi wanita di sana agak terbatas untuk nak cari makan. Jadi apa kita mampu, kita turun bantu mereka. Kita sediakan pek-pek makanan yang paling tidak boleh bertahan untuk mereka berpuasa sepanjang bulan Ramadan itu. Kita pastikan mereka berbuka, mereka bersahur dan mereka berbuka dengan ada makanan untuk dimakan. Mereka dah 40 tahun dijajah. Bermula dengan Rusia, kemudian Amerika. Jadi kesulitan hidup itulah ya realitinya. Bila kita jumpa masyarakat di sana yang kita nampak sangat kesulitan hidup, sebagai contoh, ya, kita bila kita travel, kadang-kadang nak pergi berbuka puasa, dah sampai waktu yang ada agak terlambat, kadang di jalan lagi. Di tengah-tengah jalan ni, main road ni bukan orang-orang kecil, masih ada ibu-ibu lagi mengharapkan secebis makanan untuk berbuka. Nampak tu. Jadi kita tengok, rasa simpati sangat. Dan yang lain kita lihat juga kadang-kadang bagaimana ada ibu yang bila dia memasak tu, berbuka dia dengan kentang dimasak, kulit kentang tu disimpan untuk sahur. Itulah satu dua realiti yang kita boleh nampak, dan bila kita jumpa memang terlalu sulit kehidupan mereka sana. Dalam keadaan tak banyak negara pun yang iktiraf. Saya belum ada lagi. Belum ada negara. Ada Rusia. Cuma Rusia yang baru iktiraf negara Afghanistan. Jadi itulah kesulitan mereka. Tak ada bantuan daripada luar. Jadi selain daripada kisah ibu mengharapkan secebis makanan waktu berbuka, selain kisah ubi kentang, kulit kentang disimpan untuk sahur, itu masa seorang pek makanan memang sulit. Kita juga bila kita sampai di sana, terdapat juga rayuan daripada penduduk di sana sulitnya dapat air. Jadi kita buka peluang untuk rakyat Malaysia juga menyumbang untuk semua membina telaga tiup di Afghanistan, dan kita play special di masjid-masjid. Juga ada juga permintaan untuk membina masjid. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita dah bina 2 buah masjid di Afghanistan.
satu di Herat dan satu di Kunduz. Dan kita lihat betapa dia orang betul-betul teruja, seronok dapat bersolat dengan lebih selesa dalam masjid yang kita bina untuk mereka. Itu antara momen yang kadang-kadang kita rasa Allahu Akbar. Kita di sini masjid tak penuh pun kan, tapi di sana masya-Allah terlalu dihargai. Kemudian selain daripada itu, memanglah bila kita ke mana-mana tempat, macam mana berebutnya orang nak ambil makanan. Bila kita keluar daripada kawasan, kadang-kadang kawasan pagihan makanan, digoncang-goncang ni kenderaan kita. Kadang kita bagi di bawah pack yang menunggu di luar 1,000 orang, 1,000 orang masih mengharapkan makanan. Sedih. Tapi apakah daya takat mampu kita ajalah kita berikan kepada masyarakat Afghanistan. Lewat malam Ahad lepas, itu ketika kita baru sambut kemerdekaan negara. Lebih kurang awal, kalau kita di Malaysia masa tu awal pagi 1 bulan lah. Dia orang tengah malam, sebelum tengah malam berlaku satu gempa dengan kekuatan 6.0 skala Richter. Pusat gempa dia adalah di Kuskuna kalau tak silap saya, satu wilayah di timur kepada Afghanistan lah. Dia affected Kuna, Nangarhar dan juga Lagman. Katanya ada lagi tempat-tempat lain yang juga tercecah jugalah. So untuk nak bagi gambaran sikit pada pendengar kan. So gempa bumi itu pada hari pertama bila dia berlaku, dikatakan lebih 800 orang meninggal, and most of them adalah mereka yang terperangkap di mana rumah dia runtuh masa tengah tidur. Ada tu satu family hilang, mati lah, meninggal dunia. Dan sekarang, sehingga sekarang kalau kita tengok liputan berita-berita antarabangsa, dah lebih daripada 2,200 orang terkorban, lebih 3,000 lebih dikatakan cedera, lebih 5,000 lebih rumah yang rosak, dan 80,000 lebih yang terjejas secara langsung dan tidak langsung, di mana hilang tempat tinggal semua sekali lah. Dan yang lebih memburukkan keadaan adalah kebanyakan mangsa gempa ni, tempat gempa tu melibatkan kawasan yang mana di pedalaman jauh, di lereng-lereng bukit. Rumah dia orang di Afghanistan ni tak macam kita. Rumah dia orang di lereng Afghanistan ni, dia rumah-rumah yang dibuat daripada tanah liat pasir tu, yang menyebab memang dia tidak sekukuh kita lah. So bila berlaku 6.0 skala Richter gempa bumi ni, so benda tu runtuh. Dan dalam masa yang sama, jalan-jalan yang menghala ke rumah dia orang pun sekarang banyak yang rosak. Okay, difahamkan ada 300 lebih, tak silap saya Al Jazeera punya report, 362 buah kampung lagi yang tak ada, yang terputus dan tak boleh dihantar bantuan. So apa yang kerajaan Emirat Islam buat, dia orang hantar melalui helikopter. Dia turunkan komando, dia turun bantuan, yang mana perlu selamat dia bawa dia ni. Itu yang pertama lah. Lepas tu kalau NGO macam termasuk daripada Malaysia yang akan pergi nanti, termasuklah Amal Malaysia, kemungkinan besar kalau tengok pada report tu banyak yang banyak jam nak sampai, and then dia kena jalan kaki untuk dapat bantuan. Itu keadaan sekarang. Nak bagi gambaran lagi, ada 3 buah kampung yang run up terus sepenuhnya. Itu keadaannya memang agak teruk, dan mereka memang merayu bantuan asing. That's why juga kenapa saya kira saya sebagai sukarelawan media untuk Amal Malaysia ni, walaupun dalam masa sama saya report untuk sebuah TV station kat sini, tapi kita perlu ada keperluan untuk kita juga melihat tentang Afghanistan ni. Bukan hanya kerana gempa sebenarnya, dia ada banyak masalah lain. Dia masalah kemanusiaan, masalah ekonomi, semua sekali lah. Tapi gempa ni memburukkan lagi keadaan setakat tu. Kami memang dah ajarkan kempen untuk bantuan Pray for Afghanistan, sebab kita dapat info daripada sahabat di sana, ramai lagi mangsa yang lapar, yang trauma. Jadi bantuan daripada pihak antarabangsa, termasuk dari sahabat-sahabat di Malaysia, rakyat Malaysia, untuk menyantuni dan sampaikan sumbangan kasih daripada kita kepada mereka, itu sangat perlu. Walaupun kita tahu kawasan di situ memang macam kata sahabat kita tadi, agak jauh, kawasan terpencil, menyebabkan bantuan
sukar atau lambat disampaikan, tapi kita kena pergi. Kabarnya untuk nak pergi 20 kilo pun terpaksa ambil masa 5 jam perjalanan. Itulah realiti yang ada sekarang, dan kami pun kena jugalah berhati-hati dengan tanah runtuh dan sebagainya. Sana banyak gempa bumi sebenarnya, banyak gegaran susulan. Gegaran susulan tak berhenti lagi, masih aktif. Jadi apapun itulah sebab kita mungkin alhamdulillah Allah pilih untuk bersama dengan rakyat Malaysia juga untuk membantu, dan insyaAllah kita kali ini kita menumpukan kepada bantuan-bantuan bantuan seperti kemah, pek makanan, hot meal yang masak. Tak, kita faham bila ada kanan macam ni, ramai yang tak boleh. Selimuan. Ada sekali. Orang nak masak susah. Jadi kita akan sediakan satu macam istilah macam di sini kita panggil dapur rakyat lah. Kita akan masak, kita bagi hot meal bagi dia orang, dapat makanan yang dah ready. Sedang kemah kita tengok selimut dan kata Syed tadi lah. Jadi itu antara kita letak prioriti. Yang kemudian tu mungkin next team, sebab kita selepas ni ada team nak, team kedua, team ketiga yang akan menyusul. Jadi kami berdua ni lebih kepada Ricky team. Tengok apa lagi keperluan yang betul-betul diperlukan di sana. Jadi kita akan report kepada HQ untuk tim kedua standby. Apa yang nak dibawa, apa yang nak dibantu. Dan kami akan berangkat sebenarnya pada 12 hari bulan ni. Tunggu visa aja. InsyaAllah kita angkat kabarnya visa dah boleh ambil besok, 12 hari bulan kita berangkat, dan kami akan berada di sana selama seminggu lah lebih kurang. Dan mungkin Tuan Syed dia tak mau balik lagi, dia masih nak tunggu terus nak buat liputan, sementara tim kedua dan tim tiga akan datang. Jadi dia akan masa lama di sana, saya balik dulu. Jadi ini orang hebat ni, kena tunggu di sana lama sikit untuk pastikan segala info, segala maklumat tentang keperluan penduduk di sana dapat disalurkan kepada kita di sini, insyaAllah. Apa yang Syahrul tahu tentang Afghanistan? Awak kena baca buku saya. Ada buku saya buat. Banyak yang awak cakap tu semua tak betul. Okey, pertama sekali yang kita kena tahu pasal Afghanistan. Sebenarnya Afghanistan, kenapa saya balik ke sana, dan juga kenapa NGO Amal Malaysia ni antara 10 NGO Malaysia yang konsisten tau. Daripada 2021 tukar kerajaan. Dulu kerajaan boneka yang disokong oleh kuasa barat. AS lah. Okey, dia kalah perang, dia lari. 40 tahun yang Pak Haji Zul cakap tadi adalah 40 tahun perang sebenarnya. Bermula daripada 1979 sampai 89 dengan kesatuan Soviet. So Mujahidin lawan, dia menang, kesatuan lagi. Kemudian lepas pada itu barulah masuk Amerika. AS pada 2001 selepas insiden, kalau ingat lagi lah, rasa korang muda lagi masa tu, insiden yang World Trade Center kena langgar tu kan, kalau ingat kan. Lepas tu mereka masuk 20 tahun dia duduk di Afghanistan. Dan barulah hari tu kalah perang, dia orang keluar, barulah rakyat dia sendiri yang merintah dari negara dia sekarang lah. Yang kalian tahu mungkin berkenaan dengan Emirates Islam Afghanistan atau Taliban ni yang korang dengar dalam korang tengok filem tau. That's why itu perbezaan antara realiti dengan mitos yang sebenar. Okey. Jadi Afghanistan sebenarnya benda yang pertama kali kita nak tahu pasal mereka adalah dia adalah sebuah negara yang baru keluar daripada perang. 40 tahun. Cuba 40 tahun berperang macam mana agak-agak? Teruk kan? Teruk kan? Dia bukan pasal isu wanita tu saja, tak. Sebab dia nak bangun sebuah negara pun dia teruk. Dan ramai yang dah keluar negara pun ada, yang lari daripada negara dia pun ada. So masalah dia pertama sekali masalah kemanusiaan yang paling jelas. Sebab kerajaan semasa ni tidak diiktiraf oleh mana-mana negara kecuali Rusia. Pada 3 bulan 7 itu. Okey, negara pertama yang iktiraf. Lagi 194 negara yang di bawah PBB ni semua tak iktiraf. Dan dalam masa yang sama dia kena kekangan sekatan and sanction ekonomi. Dalam keadaan dia baru lepas perang. Sebab apa? Sebab pemerintah dia adalah Taliban yang selama ni dianggap sebagai apa? Penganas kan. Tetapi dalam konteks sebenarnya, bila kita pergi baru kita tahu macam mana sebenarnya. Adakah betul terma tu yang digunakan? Mungkin dari sudut AS atau kuasa besar dia, itulah pandangannya. Tetapi daripada segi rakyatnya mungkin tidak begitu. Untuk makluman, kalau kalian tahu, daripada 10 rakyat Malaysia, 10 rakyat Afghanistan, okay, 75% hidup di bawah paras pendapatan $2 sehari. Lebih kurang RM8.60. Bersama kita bunda RM10 lah. Bermakna rakyat dia, kalau Afghanistan ni 10 orang, 7 orang tu gaji dia RM300 sebulan. RM300 sebulan kat Malaysia macam mana? Boleh makan apa?
Tak boleh hidup kan. Sebab paras kemiskinan tegak kat negara pun tu 1,000 lebih. Kita punya gaji minimum pun 1,007. 1,007 kat sana gaji pensyarah. 1,000 gaji cikgu. Benda ni yang orang tak tahu. So itulah Afghanistan. Cerita pasal kemiskinan memang banyak lah. Cerita kemiskinan ni Afghanistan antara negara yang teruk. Cerita pasal wanita tu satu hal pula. Sebab banyak yang jadi balu apa semua sekali sebab perang kan. Dan dalam keadaan sekarang pun ada isu-isu lain lagi. So Afghanistan ni teruk lah. Kalau yang macam tadi kan, makanan pun tak ada. 1/3 daripada rakyat Afghanistan tidak ada makanan di atas meja. Itu data daripada World Food Program. Program makanan sedunia. Bayang 3 orang, seorang tu tak ada makanan atas meja. Mana ada dalam 3 family dekat Afghanistan tu, 2 ada makanan. Lagi 1 tu tak ada makanan. Yang tak ada makanan ni lah yang memerlukan bantuan daripada kita semua lah antaranya. Memang perlu sungguh. Kita faham. Kita keluar daripada hotel, elok keluar aja daripada hotel. Dah, penuh dah. Betul. Minta duit, minta makan. Kadang kita ada bawa yang lebih, kita bawa, kita standby. Lepas tu jalan mana pun, kita pastikan ada makanan dalam kereta. Bukan nak makan tak kita. Bila jumpa yang macam tu, kita bagi. Walaupun biskut sekeping, 2 keping. Mereka terlalu menghargai walaupun benda-benda yang kecil macam tu. Dan bila kita pergi bukan buat program berbuka puasa iftar bersama dengan sekolah-sekolah yang dewasa sikit, ramai yang datang buka puasa tu kalangan bekas Taliban yang ada berperang di bukit. Bila main tadi umur dia kira dah bermisai dengan berjanggut panjang, main baru nak belajar 18, 20, 25 apa dah. Dengan AK pun dia pegang lagi mau dah. Sana tak ada kes budi lah, ada kes budi yang masalah. tu cerita dia. Maksud dia mungkin selama ni perang tak masa nak belajar. Inilah peluang dia masuk balik ke madrasah untuk datang belajar sebenarnya. Kita buat program iftar sonok sangat daripada dia. Enjoy kita datang untuk bagi mereka makan. Mungkin selama ni bukan puasa gitu-gitu je lah sekolah kan. Tapi bila kita pergi dengan masak yang special sikit lah untuk mereka nikmati. Kita rasa pun sonok sampaikan sebagai amanah rakyat Malaysia untuk mereka nikmati. Poinnya gini nak tambah sikit. Poinnya dia tengah membangun. Dia tengah, walaupun dalam keadaan ekonomi ada sanction whatnot, dia struggle untuk membangun tapi dia tetap membangun. Cuma yang jadi masalahnya, orang takut nak pergi kat negara tu lagi. Sebab orang duk ingat kalau pergi kat sana, potong kepala, tembak apa benda semua sekali kan. Tak ada. Itu bukan realiti sebenar kat sana. Itu yang menakutkan orang. Sebab apa? 20 tahun kita dah tengok cerita Rambo, cerita apa benda kan. Semua buruk kan. Semua realitinya tak begitu di jalan. Lepas tu yang perempuan kena rotan tengah jalan pakai jeans apa benda, itu semua tipu, tak ada. Bila kami pergi kita tengok tak ada. Tak jumpa. Perempuan tak ada kat jalanan, penuh perempuan kat jalanan. Perempuan tak boleh bercakap. Perempuan bercakap je. So benda-benda tu semua yang menyebabkan kenapa saya itulah secara peribadi sebab once a jenis you always a jenis walaupun you dah freelance. Tapi at the end of the day bila benda tu depan mata saya kata tak boleh. Kita kena ceritakan kebenaran sebenarnya kat sana. Tetapi of course lah, dia orang punya interpretasi dia orang dari segi pelaksanaan syariah makna semua sekali, dia berbeza dengan kita. Sebab dia 99.7% adalah orang Islam. Then dia ada 10 to 15% ada Syiah. So dia memang negara orang Islam. So dia tak sama lah macam kita. Kalau kita nak bandingkan Malaysia, tak boleh lah. Sebab tu dia boleh melaksanakan hudud dan kisos kat sana. Kat kita dia jadi polemik politik sampai kiamat lah. Sebab negara kita ni bukan negara yang seperti mana dia. Kita bukan non homogeneous. Itu beza dia. COVID ni biasanya timbul waktu korban kadang-kadang. Kan? Waktu korban. Jadi itulah yang timbul. Cuma saya nak beritahu satu lah. Mewahnya korban di tempat kita. Kadang-kadang lagi korban dalam peti ais 4 bulan tak sentuh lagi. Saya ingat tak siapa boleh nafi. Memang betul lah. Tak nafi. Simpan. Tapi di sana satu ekor lembu boleh makan 250 orang sebulan. Dia masak bubur untuk pelajar di Tahfiz tu. Nampak lebih air daripada beras.
Daging tu dimasukkan sikit-sikit cubis-cubis ke dalam periuk untuk ambil bau je. Kita makan nasi lauk daging, sana makan nasi, makan bubur nasi berbaukan daging saja. Sebab tu boleh tahan sampai sebulan. Sebab tu bila kadang-kadang kita pergi tempat yang agak ramai nak belajar, kita tak bagi seekor, kita bagi 5 ekor. Sana tak ada elektrik, tak ada peti ais, jemur kering. Itulah realiti di sana. Jadi orang tak pernah pergi, tak nampak. Kan, bila kami ada di sana, tak sampai hati dah. Betapa di sana sulit sangat. Macam di Afghanistan ni bagi saya satu je. Kerja hari ni makan hari ni. Besok kalau tak kerja tak ada makan. Itu yang 75% tu lah. 75% rakyat dia memang RM300 sebulan. Cuba bayang sendiri. Saya terfikir, macam mana anak-anak di rumah tu duk harap ayah bagi cari makan, baru balik makan sikit. Porter. Dia dekat Kabul ni ataupun bandar-bandar besar, kita boleh tengok kat tepi jalan tu ada lelaki-lelaki, ada tua ada muda, mostly banyak tua lah, duduk tepi jalan. Sebelah dia ada kereta sorong roda 3 tu duduk tepi dia. Kerja dia adalah apabila orang keluar beli ke kedai atau beli apa, letak barang dia tolong angkat bawa pergi ke kereta ke apa benda. Faham tak? Dan dia bayar mungkin 10-20 Afghani dalam 60 sen, RM1. Okey, tu kerja dia. Cuba bayang. Sebab tu 100 Afghani bersamaan dengan RM6, satu family yang miskin tu boleh hidup untuk satu hari, boleh beli roti macam-macam dah. Jadi itulah maksudnya di Malaysia ni saya rasa tak ada lagi istilah kebuluran. Itulah yang kita nampak kan. Jadi bagi orang yang sentiasa duk bunyi macam ni, komen je ni, sebenarnya saya alu-alukan, jom ikut kami. Pergi tengok sendiri realiti tu macam mana. Kita pun tak mahu. Sebenarnya kalau kita nak istilah ada, kalau nak letih badan dalam keadaan umur warga ramas ni. Sama dalam isu Palestin pun isu ni timbul juga kan. Kenapa bantu orang jauh. Yang bercakap ni lagi menyedihkan kalau yang bercakap ni orang Islam. Bercakap pasal kenapa orang Islam perlu tolong saudara dia yang jauh. Yang hari-hari kita boleh tengok dia orang tu mati, kebulu apa semua sekali, kita masih cakap benda yang sama. Kadang-kadang tak boleh brain lah. The word is cannot brain. Kalau ada satu mesej datang nanti, betulkan pandangan kita kepada negara yang selama ni dimogokkan sebagai sebuah negara penghanas, negara yang tidak ada masa depan, fail state, what not semua sekali. Betulkan tu. Dengan cara apa? Ambil tahu, cakna, dan kalau ada rezeki pergi sendiri dan tengok betul ke. Sampai sana je tu kena rotan ataupun kena tembak ke benda, terus pergi. Tengok realiti kadang-kadang tak sama dengan apa yang digambarkan. Filem adalah lakonan semata-mata. Dan sambung sikit, special khusus untuk kejadian selepas gempa ni. Jadi mesej untuk rakyat Malaysia, pray for Afghanistan. Jom sama-sama kami Yayasan Malaysia untuk sama-sama kita membantu rakyat Afghanistan khusus yang ditimpa atau diuji Allah dengan gempa bumi, musibah gempa pada 1 September baru-baru ni, insyaAllah. Siru ala baratillah.